Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Allahumma sharah lana sudurana wa yasri bi umurana wahlul 'uqdatam min alsalina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma walhamdulillah rabbil alamin. Yang diingati Tuan Imam, para hadirin, para jemaah muslim muslimat, para guru yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita ditemukan kembali oleh Allah SWT, walaupun dalam keadaan mood raya tu masih tak habis lagi. Ya. Sementara saya ditugaskanlah pihak JAIZ lah untuk meneruskan kuliah di surau ini, walaupun kita masih berada dalam mood raya lagi. Walaupun begitu, bolehlah dikatakan kelas saya ni pemanah lah untuk sebelum bermulanya kuliah sebenar surau ni. Anggaplah sebagai pemanah. Jadi untuk itu kita malam ini sambung lagi ayat yang seterusnya daripada surah At-Tariq yang kita hari itu belum habis lagi. Sebab kadang-kadang perbincangan kita itu ada perbincangan yang agak panjang. Contohnya pada hari itu menyentuh soal pembentukan manusia. Tak? Okay. Mana setiap tempoh tu dia ada tempoh-tempoh dia hari. Mana dia jangkaan tu setiap perubahan tu dalam 40 hari. Maksudnya daripada air mani nak menjadi seketul darah tu mengambil masa 40 hari. Daripada seketul darah dia guna air mani dulu. Yang bercantum dengan air mani ibu. Kemudiannya selama 40 hari selepas itu disimpan dalam rahim ibu, maka terjadilah seketul darah dulu. Okey, darah dulu. Dan air mani yang bercantum itu adalah air yang hina. Maksudnya kita diciptakan daripada air yang hina. Supaya kita sedar bahawa kita ni di sisi Allah ni tak ada apa-apa. Melainkan kita termasuk di kalangan orang yang beramal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak menjadi manusia yang beramal, kita tak ada apa-apa sisi Allah. Maksudnya kita kekal sebagai manusia yang hina. Dan kerana itulah kita tak boleh samakan kita dengan orang yang kafir. Tak boleh. Tak. Orang kafir dia cara dia lain. Maksudnya dia orang kafir ni kita boleh agakkan mereka ni di kalangan orang yang sesat. Seleweng daripada ajaran sebenar. Baik yang disebut sebagai Trinity, iaitu ada Tuhannya 3. Yahudi pun sama. Bukan Kristian saja ada 3-nya Tuhan. Yahudi pun ada juga anak Tuhan. Okey, anak Tuhan. Nama dia kalau Kristian Isa anak Maryam. Tak, tapi anggap Isa tu sebagai anak Tuhan sebab Maryam ni dia tak ada suami. Gitu Jadi mereka beranggapanlah suami kepada Maryam ni adalah Tuhan. Sehingga diangkatkan Maryam ni lambang keagamaan mereka. Yang mana kita boleh lihatlah selain daripada patung-patung dikatakan konangnya Nabi Isa itu, terdapat juga patung-patung yang dibuat menggambarkan Maryam. Sedangkan kepercayaan mereka itu jauh menyimpang daripada ajaran sebenar. Ajaran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehinggalah kita menjadi daripada air mani, setiap proses itu selama 40 hari yang disimpan dalam rahim ibu dan menjadi seketul darah hingga menjadi seketul daging, dan daripada daging itu Allah ciptakan tulang. Daging tu
tulang. Lalu tulang itu dibalut dengan daging tu. Sehingga jadi manusia. Dan selepas itu dihembuskan. Roh 120 hari lah. Akan dihembus terus ke dalam janin itu. Jadi dalam manusia itu. Maka bermulalah ketetapan ke atas manusia dari sudut rezeki dia, ajar dia, kehidupan dia, sebagainya ditentukan ketika itu. Lalu hari ini Allah SWT berfirman lagi, innahu ala raj'i laqadir. Sungguh-sungguh Allah itu berkuasa kembalikan manusia ini semula kepada asal. Walaupun manusia ketika mereka di atas muka dunia ni, mereka dimatikan. Lalu mereka itu dileburkan, dihancurkan. Hanya tinggalnya tulang saja. Daging-daging mereka itu dah tak ada dah. Okay. Jadi, anda kata sekiranya kitanya daripada tiada Allah berkuasa untuk mengadakan, apatah lagi yang dah ada. Yang dah ada. Lebih lagi Allah berkuasa untuk mengembalikan manusia. Mencantumkan semula daging-daging yang hilang itu. Walaupun proses tak sama dengan permulaan manusia diciptakan, tapi nak beritahunya bahawa proses untuk Allah kembalikan manusia semula, menjadi manusia semula di akhirat kelak lebih mudah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata cerita asal tak payah dah nak khabar, lagi mudah. Daripada hak tiada langsung menjadi ada, apa dari yang dah ada. Yang dah ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa datang mengembalikan kehidupan manusia. Jadi sebilangan ulama, kalau ikut semua ulama, dia berpendapat kembali itu, satu kembali Allah berkuasa mengembalikan air mani yang bermanusia itu kepada tempat asal dia, ataupun dengan pandangan kedua sebagai yang sebut tadi, iaitu Allah berkuasa mengembalikan manusia di akhirat kelak. Ini sebagai apa? Sebagai mempertikaikan dakwaan orang-orang kafir bahawasanya tidak ada hari pembalasan, tak ada. Okay. Pada kita, bukan pada kita je tuan-tuan, pada orang belajar. Kalau orang tak belajar, keberangkalian mereka pun tak tahu juga cerita-cerita macam ni. Mereka kita yang selalu datang kuliah, dengar, kalau nak harap dulu-dulu sekolah rendah sekolah menengah tak belajar benda ni. Jadi, pada kita yang datang surau, masjid, kuliah, mendengar, jadi kita agak fahamlah. Tapi pada mereka yang tak belajar, hidup atas muka dia ni tak rasa nak beramal, itu satu peringkat. Walaupun dia dah Islam, tapi dia tak beramal. Kerana kita ni, dengan apa cara sekali mana pun, kita kena berusaha, kena belajar. Kena menuntut ilmu. Kerana ilmu itu akan menjadikan kita ni seorang yang berguna. Seorang yang akan beramal. Kita tak akan belajar saja-saja. Melainkan kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar tu. Dan peringkat kedua tadi, peringkat yang tak belajar. Macam kita juga. Kan tu Nabi kata, akhir zaman, kulit macam kita, bercakap macam kita, tapi tidak bersama Islam. Tak bersama Islam. Macam rupa kita, warna kita, rambut pun sama hitam. Kan tu jangan nyangka bahawa walaupun rambut sama hitam, kulit sama gelap ataupun cerah, tapi belum tentu di sisi Allah tu sama. Belum tentu tuan-tuan di sisi Allah sama. Maka kita hari ini kena jaga akidah kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maksudnya bukan sekadar kita jaga diri kita ni, sebab Allah ingat dah kita. Jaga diri kita ni dan keluarga kita juga daripada api neraka. Ini satu peringatan. Jadi kalaulah kita tak ada ilmu, macam mana caranya kita nak hindar daripada api neraka? Amalan kita semayang, contoh semayang lah, kita kata semayang.
Kalau sembahyang kita tak sempurna, tak betul lah kita kata. Macam mana? Yalah, ke mana pun kita berdoa jugalah supaya Allah SWT merima juga. Begitu lah. Merima juga sembahyang walaupun tak kena. Begitu lah. Sebab apa? Sebab tak semua orang sembahyang. Jadi kalau lah hak sembahyang Allah tak terima, macam mana lagi? Hak mana tinggal lagi? Dan itu dah di akhirat kelak, dah walaupun ada di kalangan hamba Tuhan tu yang dah terkeluar daripada syurga. Dia kata masuk neraka dah. Tapi ada kasihnya Allah pada hamba dia. Ada lagi ruang-ruang yang ada syurga itu, Allah akan masukkan syurga itu. Kalau dia dipanggil antara syurga neraka, dia panggil A'raf. Okay. Yang berada di antara syurga dan neraka. Begitu. Kalau dia masuk neraka lah. Ataupun yang dah masuk neraka. Dengan ihsan Allah tu, Allah boleh tarik lagi masuk ke syurga. Ini bergantung kepada kehendak Allah. Walaupun begitu, yang saya sebut itu. Walaupun Sayyidina Umar pernah sebut. Di akhir zaman ni kata Sayyidina Umar, sembahyang tidak diterima Allah. Sayyidina Umar, zaman dia. Berapa ribu tahun dah. Sayyidina Umar, kau tengok zaman dia tu. Bukan dia tengok zaman kita. Kalau dia cakap tu, kalau zaman dia. Begitu juga pernah Aisyah kata. Dia kata apa? Kalaulah Nabi ada, dia kata. Ini sebut zaman dia. Bukan zaman kita. Kalau zaman kita dah tahu, tak ada sahabat dah. Dan Aisyah kata, kalaulah Nabi ada, kata Aisyah lah. Nescaya Nabi akan menegah perempuan ni datang ke masjid juga. Dia kata gitu. Saya tak melarang tapi apa yang dibayangkan Aisyah? Mana zaman dia tu orang dah nak keluar ni, dah bermarah, mana bersolat dan sebagainya. Zaman dia tu. Pernah satu ketika nak kabarnya. Maksudnya kalaulah anak kita, anak perempuan kita, isteri kita yang bila keluar rumah, sebolehnya janganlah orang panggil bermakeup, tak begitu, bergaya dan sebagainya. Nabi pernah satu ketika tu, Nabi ni cerita Nabi, pernah Nabi ni melihat seorang perempuan yang cantik. Nabi pun perempuan cantik. Begitu. Nak kata zaman dia. Kerana zaman kita kena jaga benda-benda macam tu. Jadi kata Allah lagi yauma tublas sarair. Jadi bila di akhir zaman tu di hadapan Allah kelak tiada rahsialah kita depan Tuhan, tak ada. Semua kejahatan kita pernah buat di atas muka bumi akan didedahkan ketika itu. Malah tangan kita, mata, anggota kita akan bersaksi kepada perbuatan kita. Kerana kita ni kena berusaha. Yalah, kita nak kata apa, kita manusia. Kadang-kadang dosa tu berulang-ulang. Tak? Jadi kita kena berusaha. Dan sebolehnya banyaklah beramal. Begitu. Sebab kalau amal tu lebih daripada kejahatan, walaupun sebesar zarah, kita tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar zarah. Kita amalan yang diterima Allah tu di hujung itu. Allah tak ambil kira dah lepas-lepas tak 10 tahun buat jahat. Kau ambil kira kau yang setahun buat baik itu. Dengan kebaikan yang setahun kita boleh buat, dengan taubat kita itu boleh menghapuskan dosa yang kita buat 10 tahun yang lalu. Nak kabarnya kasihnya Allah kepada hamba dia. Tak ada paling pengasih. Yang apa pengasih Allah ya. Kalau kita katalah paling baik, Tuhan jauh lebih baik. Beribu-ribu kali ganda. Mulianya Allah pada hamba dia. Jadi ketika itu rahsia kita terdedah. Kerana itu kadang-kadang kalau kita buat salah,
Kita terfikir juga, malu kita depan Tuhan esok ni. Begitu. Tapi kalaulah kita ni masuk syurga, tak ada lah. Ya. Sebab keaiban kita hari lalu, ada kata sebut tadi, walaupun sebab zarah tadi, kejahatan yang lalu akan dihapuskan oleh Allah SWT. Allah tak pandang lah benda yang jahat tadi. Allah hanya mengira di hujung hayat kita tu. Orang itu berat, orang kafir dah, hidup dia 50 tahun jadi kafir. Dah, lepas tu baru Islam. Seminggu, lepas tu mati. Agak Allah kira hak mana? Seminggu tu lah. Kalau 50 tahun dia kafir, Allah tak kira dah. Kerana itu kita ni tak boleh pula. Kita kata, tak apa lah gitu. Kita buat jahat lah dulu. Tak. Kira hujung-hujung lah. Jadi baik. Tak boleh kata gitu. Mana tahu. Dah nak baik, mati. Kita tak boleh buat kira gitu. Tak boleh. Sama orang kata, tak apalah rezeki dah Tuhan tak. Tak kerja tak apa. Rezeki tu datang sendiri. Mana boleh kira gitu. Betul ada juga orang yang Allah beri rezeki tanpa usaha, dia ada. Tapi tak semua gitu. Jarang-jarang saja. Begitu. Tak. Kalau betul lah begitu, manusia ni semua dah dikaya. Duduk dalam rumah saja, turun rezeki. Tapi tak jadi gitu. Orang bekerja pun, manusia pun berbeza-beza. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang susah. Tak sama antara kita. Jadi janganlah kita fikir begitu. Kononnya tak apalah. Bila kita tak sampai seru lagi. Tak. Buat dia jahat dulu. Biar puas hati dulu. Lepas tu baru bertaubat. Itu kalau sempat bertaubat. Yang ramanya banyak tak sempat bertaubat. Begitu. Ya banyaknya yang tak sempat bertaubat. Jangan kira nasib tuan-tuan. Tak. Jadi kerana itulah kita kena jaga. Kita bimbang, takut akhirat kelak tak cukup amalan kita. Lalu segala-gala perbuatan jahat kita dunia akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka ketika itu tuan-tuan, kita tak ada kekuatan. Atas dunia boleh lari belaka. Boleh guna peguam sehebat mana nak lepaskan daripada kesalahan kita. Tapi besok di mahkamah Allah tak jadi begitu. Di mahkamah Allah tidak jadi begitu. Tidak ada kekuatan, tidak ada penolong, tak ada. Hanya bergantung penuh kepada amalan kita di dunia dulu. Sebab apa? Sebab bila kita dah mati, maka terputuslah amalan kita. Cuma tinggallah amalan kita yang kita pernah buat ketika kita hidup di dunia. Matilah anak Adam tu melainkan 3 perkara. Terputus segalanya. Yang pertama, amalan dia. Kedua, ilmu yang dia ajar. Ketiga, sedekah yang disampaikan, diberi. 3 benda yang, dan kerana itu dinamakan sedekah jariah. Apa makna sedekah jariah? Itu sedekah yang berterusan. Nak cari mana? Contoh, kita sedekah surau masjid. Berterusan. Selama mana ada orang yang solat dalam masjid ni, pahala kita berterusan, mengalir. Jariah ni maksudnya mengalir. Ilmu yang kita sampaikan, walaupun kepada anak kecil kita, tapi anak kita membesar sampai ketua, apa yang kita ajar, ilmu yang kita ajar tu mengalir kepada kita. Sedekah yang kita ilmu. Tuan-tuan, alhamdulillah lah. Bukan kata nak tunggu ilmu ni kena mengajar macam saya, tak. Di rumah, apa ilmu yang baik yang diamal oleh isteri kita, yang diamal oleh anak kita, sementara mereka hidup, tak, maka mengalirlah amalan jariah tu kepada kita walaupun kita dah mati. Sedekah pun sama. Dan itu kita sedekah, tak kira apa kita sedekah. Tak. Fakir miskin ke apa, dia makan, sedekah kita. Lepas tu dia jadi baik. Dia jadi orang yang sihat. Dan jadi orang berguna. Mengalir pahala pada kita tu.
Sebenarnya banyak tuan-tuan. Yang kita boleh peroleh. Walaupun kita bersendirian di alam barzah, tapi ada teman-teman kita. Itu daripada pahala-pahala yang kita pernah buat di dunia dulu. Kerana itu kita jangan berkira sangat bila kita buat kerja ni, jangan berkira. Contoh kita duduk kat surau ni tak. Asyik kita je yang buat, orang tak buat. Jangan kira begitu tuan-tuan. Kalau kita buat banyak, boleh ke kita tuan-tuan? Orang tak boleh rugi orang lain. Kita buat sudah. Jadi disebut amalan ikhlas tu. Mukhlisina lahuddin, tuan kata. Orang ulang-ulang mukhlisina lahuddin. Supaya kita betul ikhlas untuk agama. Bukan saja tuan-tuan. Keikhlasan itu akan kembali kepada kita semula. Jadi kadang-kadang kita tak perlulah beriri hati, tak berdengki. Sifat-sifat ni kena buang tuan-tuan. Sifat rasa iri hati, dengki dan sebagainya kita kena buang tuan. Sifat dendam kita kena buang tuan. Sifat-sifat keji ni kena buang jauh-jauh. Tak boleh. Allah tak suka sifat-sifat. Sifat-sifat yang jahat semua tu kena fikir berapa kali. Walaupun kadang-kadang merugikan kita. Tapi menguntungkan agama. Jangan kita fikir nak untung semata-mata. Kita untung saja. Tak boleh. Jadi bila di akhir kelak kita tidak ada kekuatan tuan-tuan. Di situlah akan dibicarakan di Mahkamah Agung. Allah akan bicara kita. Dan ini satu peringatan sebenarnya. Supaya kita ni bimbang. Jangan rasa takut. Dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wasama'i zatir raja', demi langit yang menurunkan hujan itu berkali-kali. Menurunkan hujan itu berkali-kali. Raja'u ini makna asal tu berulang. Berulang. Lalu masuk di sini ialah demi langit. Okay, demi langit ni, bersumpah dengan langit ni Allah saja yang boleh. Kita tak boleh. Saya dah sebut dulu. Tak boleh bersumpah dengan makhluk Tuhan, tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah saja. Wallahi wabillahi wa ta'allahi. Kalau bersumpah dengan benda lain, benda tu tak valid. Tak boleh dikira bersumpah. Hanya sumpah diberi hanya ada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi demi langit Tuhan kata yang berulang-ulang menurunkan hujan. Proses tu. Hujan sedut balik naik atas tu macam sains tunjukkan itu benar. Sains tunjuk proses hujan berlaku. Sedut air sungai, sedut air hujan. Hujan sungai, air laut dan sebagainya. Wal ardi zatis sada', dan demi bumi, demi langit, demi bumi yang menumbuh tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan nampak tak? Gabungan antara langit dengan bumi itu. Macam ibu dengan ayah. Itu. Langit, jom buat tu hujan. Bumi, tukang buat tumbuh-tumbuhan. Kalau tak ada hujan, nak tumbuh macam mana? Bukan setakat tumbuhan tuan-tuan. Ikan-ikan akan ada. Tak, tanah kering kontang pun ada ikan. Tak fikir macam mana. Kalau ada telur masa pun tahan telur tu. Siapa yang simpan sebenarnya? Allah. Cacing boleh jadi mati. Dah terpanah. Tapi ikan tiba ada hujan, kerana itu ada hujan, ada air, adanya ikan. Dia dah jadi macam tebing dengan haus saja. Haus dengan tebing, haus dengan tebing. Air dengan haus tu dia mesti ada air. Dia tak pisah. Ada air, adanya ikan. Kerana itulah bila kalau kita ni dalam keadaan yang tak ada air, kita nak bertayamum, tengah sembahyang, tiba bunyi air, bunyi ikan timbul. Sebab bila ada ikan, confirm ada air. Betul tak? Itu hubungan antara ikan dengan air. Jadi sebenarnya langit dengan bumi ni suatu kombinasi yang didatang oleh Allah SWT untuk menghidupkan makhluk dia.
Kalau Allah jadikan bumi saja, langit tak ada, tak jadi. Kalau Allah jadikan bumi saja, bumi tak ada, tak jadi. Sebab dia satu kombinasi yang sangat penting kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata makhluk yang berakal, binatang-binatang dan sebagainya yang datang ke bumi tu. Dua benda gabungan yang sangat penting yang kita kena faham. Walaupun kadang-kadang hujan tu menyebabkan banjir besar. Tak. Itu anggaplah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya ia adalah kata-kata yang memisahkan. Apa dia? Itu Quran. So, Quran itu memisahkan antara hak dan yang batil. Kan itu kita kena berpegang kuat dengan Quran. Macam sebut itu kan, tazkirah saya pada Ramadan tu. Bagaimana kita kejar Lailatul Qadar, kita tertinggal lupa Quran yang patut kita baca dan beramal. Yang kita nak kejar tu Lailatul Qadar. Sebenarnya Allah datang Lailatul Qadar tu untuk ingatkan Al-Quran tu. Al-Quran tu sangat lagi besar lagi dia punya manfaat tu. Cuma Allah datangkan Lailatul Qadar itu untuk ingatkan kita tentang betapa sukanya Allah tentang penurunan Al-Quran itu. Sehingga menjadikan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkati. Malam Lailatul Qadar sekali je setahun berlaku. Quran sepanjang tahun ada. Hak yang kita jual kepada hak Quran yang ada sepanjang tahun, tak kerja sabuk. Tak. Jadi patutnya kitanya itulah tujuannya Allah nak supaya kita ingat setiap tahun. Jadi Quran itu akan bisa antara hak dan batil. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Allah akan jadi peninding antara kita dengan orang yang tidak beriman. Menjadi peninding segala-galanya lah. Tak, Quran ni orang baca untuk perubatan tak. Nak halau jin, nak halau hantu contohnya. Itu jin lah. Jadi Quran tu digunakan. Bukan saja untuk menjadikan kita ni mendapat petunjuk. Malah dengan Quran tu kita boleh gunakan dengan pelbagai kegunaan. Untuk dalam kehidupan kita. Wa ma huwa bil hazl. Dan Quran itu bukanlah boleh dimain-mainkan. Sama lah dengan soal akidah tuan-tuan. Tak boleh main-main soal akidah ni. Segala pegangan kita. Tak boleh main-main tuan-tuan. Kalau saya sebut sikit lah, minta maaf. Kalau saya sebut sikit lah. Dan soal politik contohnya. Sama juga. Boleh saya sebut sikit soal politik. Tak kira tuan nak pilih apa, saya tak mesti campur. Tapi, bila soal politik, dia ada kaitan dengan Tuhan. Yauma nad'u kulla unasin bi imami. Setiap kita ni akan dipanggil bersama pemimpin kita. Soal tuan nak pilih siapa, saya tak ada maksud campur. Tapi saya nak beritahu. Ada hubungan. Walaupun kita, sebab apa? Kehidupan ni, bukan nak kata hal-hal politik, hal-hal makan minum, hal-hal kerja, semua ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada kaitan. Maksudnya, apa jua yang berkaitan di dunia ni, dia ada kaitan dengan Tuhan. Kita tak akan terlepas. Walaupun hal dunia, tapi dia tak lepas dengan akhirat. Jadi, soal agama ni jangan main-main tuan-tuan. Kita kena fikir banyak kali. Kita jangan terlalu ikut emosi, jangan. Benda-benda ni. Kadang-kadang seorang ikut emosi. Masuk neraka lah. Oh, sedap masuk neraka. Tadi kau main emosi dia. So neraka. Aku peduli. Tak, kubulan lain dia kata tak. Main gitu je. Dia ingat Tuhan tu siapa? Dia ingat Tuhan tu lagu mana? Tak. Dia tak tahu Tuhan tu, azab Tuhan tu macam mana. Dia tak tahu. Jadi kalau dia tahu, dia faham, dia takut nak cakap begitu. Tak. Jangan main-main, masuk neraka. Jangan begitu tuan-tuan. Cucuh.
api bunga api pun dah kita tak boleh lah. Pegang exhaust pun kita tak boleh pegang dia exhaust tu. Tak, jangan main ya. Jangan gua habis tu lah. Soal akidah ni kena faham betul-betul lah. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang kafir ni kata Tuhan nak permainkan Tuhan. Nak permainkan Tuhan. Nak persena-senakan Allah SWT. Dia orang Tuhan tak tahu. Walaupun Allah biarkan orang kafir ni berleluasa. Begitu. Nak buat atas muka bumi ni Allah biarkan dia. Supaya kejahatan dia buat tu dan azab yang dia akan dapat betul-betul setimpa dengan kejahatan yang dia buat. Supaya Allah SWT mengazabkan dia tu dengan sangat-sangat azabnya. Maksudnya Allah nak azab dia betul-betul. Biarkan dia buat jahat. Kan tu kata orang yang kaya raya siapa? Orang kafir. Kaya raya. Kita orang Islam ni jarang-jarang kita jumpa. Tak. Itu pun kalau kaya dia, kaya seorang. Tak kongsi dengan orang. Tak. Lepas tu dia main hak kaya je. VIP je. Dia tak main hak kita ni. Jadi tak apalah tuan-tuan. Asal kita di sisi Allah tu baik-baik je. Tak apa. Tak fikir dunia ni. Walaupun kita perlu pada dunia. Tapi jangan kita sampai terpengaruh dengan dunia. Akhir kita tinggal akhirat. Wa akidu kaidah. Walaupun mereka berusaha untuk menipu daya Tuhan. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah tu lebih tahu. Begitu. Famahil kafirin amhilhum ruwaida. Kan itu kata Tuhan, Allah SWT membiarkan orang kafir itu berleluasa, biarlah dia buat. Sejauh mana dia boleh kejam, jahat kat orang Islam. Kerana itulah kita rasa kadang-kadang yalah, nak kata apa tak. Kita ni, ya saya minta maaf kadang-kadang pihak berkuasa dan sebagainya. Tak. Ya, dengan orang kita sama kita ni berkira sangat. Tapi dengan orang bukan Islam tu, berlemah lembut. Jadi, yalah terasa juga. Sebab kita kan, saudara se-Islam. Bila sebut saudara se-Islam ni, cincang air takkan putus. Walaupun kita berbeza politik, berbeza pahaman, tapi jangan putus saudara. Jangan tidak pergi solat jenazah, jangan. Jangan tidak pergi kenduri kendara, jangan. Sebab berbezanya kita, sesama kita je. Bukan berbeza kita dengan orang kafir, tak. Sama kita. Maksudnya kita masih ada ruang-ruang dakwah tu. Ruang-ruang dakwah tu masih ada. Kat situlah kita nak. Kalau kita nak berbalas sama kita ni, kita dah ada berapa kerat sangat dah. Faham tak? Jadi, kita berusaha lah. Berusaha supaya kita ni, kiambang tu panggil bertahap semula tak? Kalau kita bergaduh pun, macam cari bola ayam. Pandai saja cakap begitu. Apalah juga sikit-sikit pepatah-pepatah tu. Orang kata kalau tarik benang dalam ganda tu, tarik pelan-pelan. Itulah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.